Welcome team. Dalam video ini kita bincang topik penting, tangani konflik agama dalam talian sebagai orang biasa. Setiap krisis bermula dengan sebab tertentu dan dalam dunia yang mementingkan diri, ini sentiasa ada individu atau kumpulan yang mendapat manfaat daripada perbelahan antara komuniti. Bila kita rakyat-rakyat gaduh adalah manfaat untuk seorang atau satu kumpulan, adalah penting untuk mengenali perkara ini dan tidak terperangkap dalam kebencian. Jadi bagaimana kita tangani isu ini dengan berkesan? Pendekatan pertama adalah mencari persamaan. Menurut ajaran Al-Quran dari surah Al-Imran ayat 64, ia menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu. Setiap kitab suci agama pasti mengandungi ajaran yang mengalahkan keamanan, kebaikan dan juga keadilan. Walaupun kita tak boleh cakap semua yang betul, adalah something good and common to us. Daripada menumpukan pada perbezaan, mari kita ketengahkan nilai-nilai bersama belas kasihan, kebajikan dan kejujuran yang terdapat dalam semua agama utama. Jika kita mengamalkan persamaan yang ada, kita dapat menkukuhkan keamanan dan keharmonian. Namun apabila salah faham semakin memuncak dan perbincangan yang hormati berubah menjadi perkaitan panas, sangat panaslah, kita harus berundur sejenak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran dengan bijak, lakum dinukum waliyadin. Ini bermaksud apabila berbincangan tidak lagi membawa kepada keamanan, lebih baik berundur daripada terus menyemarakan konflik. Kita mesti ingat bahawa hilang kawalan emosi dalam situasi seperti ini hanya akan membawa kepada pertelinggahan jangka panjang dan hidupan yang sukar. Bersabar, berfikiran terbuka dan menambah ilmu akan membantu kita menangani konflik dengan bijak dan selamat. Sabarlah, fikir terbuka, fikir kena terbuka dan juga kena tambah ilmu. Semua ni akan membantu kita tangani konflik dengan bijak dan juga selamat. Jika kita tidak dapat menyumbang secara aktif kepada keamanan, itu tidak mengapa, tetapi kita tidak seharusnya menjadi puncak kepada kemudaratan. Berwaspada terhadap agenda tersembunyi yang ini ingin mempecah belah kita dan sebaliknya memperkukuhkan keamanan serta menebarkan kasih sayang antara satu sama lain. Bersama-sama mari kita sebarkan kesedaran dan perpaduan. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Criticism most welcome.